Paduan di sini. Kita terus kepada soalan Encik Lokman. Adakah kerajaan benar-benar yakin bahawa pelaksanaan GST ini mampu menyelesaikan krisis ekonomi yang sedang melanda? Adakah anda setuju bahawa sekarang ini kita berada dalam krisis ekonomi? Dan apakah tindakan yang diambil sekiranya pihak tidak bertanggungjawab sengaja menggunakan alasan GST ini untuk naikkan harga? Okey, pertama sekali saya ucap tahniah kepada saudara Fizi lah. Kerana saya rasa beliau memang cukup hebat dalam soal memutarbelitkan fakta dan memang pakar dalam bab kelentong. Sampaikan cukai perkhidmatan ke atas kedai servis kereta pun tak ada. Saya nak beritahu rata-rata kedai tayar hari ini threshold mereka lebih 3 juta setahun dan mereka wajib. Kan? Kalau katalah kita tak nak kira kedai tayar, saya ambil contoh. Sebab Rafizi nak nafikan bahawa ada tempat kita kena cukai jualan, kita takkan kena cukai perkhidmatan. Saya ambil contoh Maggi. Maggi sudah ada cukai jualan 5%. Kalau kita beli, kita masak rumah kena 5% saja. Tapi kalau kita beli Maggi, kita makan Maggi di kedai mamak, dia dah ada elemen cukai jualan 5% campur dengan cukai perkhidmatan 6%. Maknanya akan kena dua-dua cukai bertindih. Terimalah hakikat wahai saudara Rafizi. Nombor 2, saya nak jawab tadi. Sekejap lagi saya jawablah saudara Fizi. Kalau tidak nanti moderator punya ni pun tak sempat dia nak jawab. Okey. Adalah tidak benar bahawa Malaysia ni sekarang ni bila kita umumkan GST pada 25 Oktober tahun 2013, ketika itu kita berada dalam kegawatan ekonomi. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, pada tahun 2013 saudara, kita punya foreign direct investment ialah paling tinggi dalam sejarah Malaysia, iaitu pada tahap 38.2 bilion. Memang cukup tinggi. Yang kedua, nilai bursa saham paling tinggi tuan-tuan, yang pernah cecah paling tinggi juga pada tahun 2014. Tak ada masalah. Begitu juga 9 bulan pertama kita punya pertumbuhan ekonomi. 9 bulan pertama 2014 ialah yang tertinggi di Asia tuan-tuan. Dan apabila kita memutuskan untuk mengumumkan pelaksanaan GST pada 25 Oktober 2013 ialah kadar inflasi yang paling rendah, iaitu 2%. Okay? Jadi saya nak beritahu bahawa kita tidak berada dalam kegawatan ekonomi ketika kita mengumumkan GST. Dan yang kedua, saya nak beritahu, saya bersetuju bahawa GST boleh menambah pendapatan negara. Kan? Saya ucap terima kasihlah saudara Ganesh buat homework kan. Dia lebih faham tentang GST berbanding dengan saudara Rafizi. Saudara, yang menyebabkan kita hari ini ada sedikit hiccup, ada sedikit masalah ialah kerana kita kurang kita punya pendapatan. Kerana sebelum ni tuan-tuan, pada tahun 2009, kita bergantung dengan amat sangat terhadap sumber petroleum. Sumber petroleum tahun 2009 tuan-tuan menyumbang 40% kepada pendapatan negara. Tetapi pada tahun 2014 yang baru lepas ni, kita telah berjaya perbagaikan sumber pendapatan negara sehingga kadar kebergantungan kita kepada petroleum hanya tinggal 26%. Saya nak beritahu tuan-tuan, 26%. Dan bila harga minyak turun, saudara, sebenarnya Dr. Zaharuddin, kita sebenarnya hilang 25 bilion. 25 bilion. Itu sebab awal tahun ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membuat sedikit dipanggil penyesuaian kepada bajet 2015. Dan di dalam penyesuaian ni kita tak kacau pun bajet pembangunan 48 bilion. Kita tak kacau kerana kita nak teruskan pembangunan kita, tetapi kita cuma kurangkan kita punya bajet mengurus. Maknanya saudara, kita mengambil keputusan untuk kurangkan belanja kerajaan. Hari ini saudara, orang yang dulu grade 54 mereka boleh dapat business class, tetapi sekarang sudah tukar menjadi economy class. Maknanya kita melakukan langkah-langkah mengurangkan belanja kaki tangan. Kalau dulu kita buat di hotel 5 bintang, kita kurangkan buat di hotel 3 bintang dan ke bawah. Begitu juga saudara, kita punya claim TNT. Dulu macam saya boleh claim 2,000 ringgit sebulan, lepas tu turun 1,000. Sekarang nak claim pun saya dah 3 tahun setengah tak claim. Ini nak beritahu. Jadi langkah-langkah penjimatan di peringkat kerajaan itu memang dilaksanakan.
Saudara, kenapa sebenarnya hari ini kita berbelanja lebih daripada pendapatan? Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau dengar cerita Rafizi, semua cerita pasal rambut, semua cerita pasal cincin. Itu je jawapan dia, senang. Kan? Kita nak cerita ketirisan, kita nak cerita tentang rasuah, senang. Sebab tidak ada orang yang ukur rasuah ni. Dalam dunia ni tak ada. Yang ada indeks persepsi rasuah. Persepsi, tuan-tuan. Tetapi hari ni yang tuan-tuan kena faham, kita belanjakan hampir 20% pendapatan kita pergi untuk sedekah. Macam yang saudara Ustaz Zarudin tadi sebut. Ya, infak, tuan-tuan. Saudara, pernah tak kita, kalau gaji kita contohnya RM1,000 sebulan, kita kembalikan kepada rakyat, kita infakkan kepada masjid RM200 sebulan? Ada? Tak ada, tuan-tuan. Tetapi kerajaan buat. Kerajaan mana? Kerajaan Barisan Nasional, bukan kerajaan PAS ataupun DAP. Begitu juga dengan PKR. Bagaimana cara kita kembalikan pertolongan bantuan pada rakyat? Melalui subsidi. Saya nak beritahu tuan-tuan, hari ini yang menyebabkan bajet kita defisit ialah kita belanja hampir 20% pendapatan kita beri subsidi. Subsidi apa? Saya ambil contoh, tuan-tuan, untuk 2014 umpamanya. Sekiranya kita tak tarik di hujung tahun 20 sen, kerajaan akan belanjakan 22.34 bilion dalam bentuk subsidi untuk RON 95 dan juga untuk diesel dan juga LPG. Tetapi disebabkan kita tarik, tuan-tuan, kita dapat buat banyak penjimatan. Saudara, selain daripada itu juga, kita juga subsidi. Memang tak pernah apa yang dikatakan oleh saudara Fizi, kita tak bantu rakyat termiskin. Baki yang 40 bilion, kita dah tolak 22.34 bilion ni, tuan-tuan, pergi mana? Kita bantu rakyat dalam memudahkan hidup mereka. Kita bantu subsidi. Subsidi apa? Subsidi beras. Beras kita tak subsidi, beras basmati. Orang takut mati orang kaya, tuan-tuan, dia makan basmati. Yang ini kita tak subsidi. Beras wangi kita tak subsidi. Yang kita subsidi lah beras ST Super Tempatan 15. Setiap kampek 10 kg, harga tuan-tuan beli RM18. Harga sebenar berapa? RM24. RM6 siapa bayar? Kerajaan Barisan Nasional. Kita beli tepung, tuan-tuan, kita subsidi tepung. Tuan-tuan beli minyak masak 1 kg, berapa kilogram? RM1. RM2. Orang beli tak masak untuk rumah ni. Minyak masak 1 kg berapa? RM2.50, betul? Tuan-tuan, harga sebenarnya ialah RM4.75. RM2.25, siapa bayar? Kerajaan Barisan Nasional. Ini duit yang dikatakan tak disalurkan kepada orang miskin. Satu minit. Banyak lagi nak cakap ni, tuan-tuan. Saya terpaksa cakap laju. Saya boleh slow gentleman. Kalau tak ada point, saya boleh ikut cara Rafizi, slow and easy, tuan-tuan. Lentur saja. Tapi banyak benda saya nak cakap. Ni tak boleh nak cakap, tuan-tuan. Begitu juga dengan tong gas, saudara. Tong gas tuan-tuan beli cuma RM27 satu tong, betul tak? Harga sebenarnya, saudara, hari ini ialah RM49. RM22 disubsidi oleh Kerajaan Barisan Nasional. Banyak lagi benda-benda, tuan-tuan, yang kita subsidi. Tak benar, tuan-tuan. Kalau kata kita tak bantu rakyat golongan bawahan, tuan-tuan dapat voucher buku daripada siapa? Saudara, begitu juga kita bagi dalam bentuk free. Kita tak keluarkan idea-idea karut seperti mana yang diungkapkan oleh pembangkang, nak turunkan harga kereta. Manfaat dia tidak akan dapat pada rakyat. Manfaat dia dapat pada toke-toke orang kaya. Sebab apa? Kita dah buat 2006 kita laksanakan NAP. Bila kita laksanakan NAP tahun 2006, tuan-tuan, apa jadi? Harga kereta turun, tapi jualan kereta nasional, kereta yang 100,000 ke bawah turun. Sebab apa? Bila kita turunkan harga kereta secara mendadak, tuan-tuan, bila beli kereta baru, Vios 80,000. Betul? Lepas 5 tahun boleh jual 80,000? Tak boleh, dia ada susuk nilai, betul tak? Saya nak beritahu tuan-tuan, lepas turun, harga dah jadi RM40,000 lepas 5 tahun. Hutang di bank dah habis ke belum? Belum habis. Kita masih berhutang kerana rata-rata dalam bilik ini pinjam 9 tahun. Kita bukan YB macam Rafizi, tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, lepas 5 tahun baki hutang ada RM35,000. Bila jual kereta, saudara, kita dapat berapa? Cuma RM5,000. Masih kena keluar ASB RM10,000, bayar muka untuk beli Camry macam saudara Rafizi pakai. Maknanya modal kita untuk tukar kereta ialah RM10,000. Tetapi kalau harga kereta diturunkan secara mendadak, kereta baru daripada RM80,000 turun RM70,000. Harga kereta second hand turun tak turun, tuan-tuan? Turun. Yang ini Anwar tak tahu, Rafizi pun tak tahu, tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, lepas 5 tahun kita tak boleh jual RM40,000. Kita cuma bila nak jual laku kereta RM30,000. Sebab harga kereta baru dah jatuh. Bila harga kereta baru jatuh boleh laku RM30,000. Saya nak beritahu tuan-tuan, apa akan berlaku?
Nak jual kereta tu bukan dapat 5,000, kena tambah 5,000. Lepas tu nak beli kereta baru kena keluar deposit 15,000. Ini menyebabkan kos nak beli kereta baru, tukar kereta 2 kali ganda. Yang ini Anwar tak tahu. Kita tahu sebab kita kerajaan yang berpengalaman.